Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurulillah. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia-Nya yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasalah dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat kurniaannya kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Kata Imam Al-Ghazali dalam menjelaskan tentang prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua berkaitan dengan masalah ketuhanan ini, iaitu penyucian. Yakni meyakini kemahasucian Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang tidak layak, atau dalam istilah Arab dinamakan tanzih, iaitu kita meyakini kemahasucian Allah Ta'ala itu daripada perkara-perkara yang tidak layak bagi ketuhanannya. Baik, kata Imam Ghazali, walaupun demikian, yakni sekalipun sebelum itu disebut, sebelum ini Imam Ghazali telah menjelaskan berkenaan dengan ayat-ayat yang menyebut bahawa Allah Ta'ala itu di Arash. Lalu telah dijelaskan oleh Al-Ghazali maksud daripada ayat-ayat yang menyebut bahawa Allah Subhanahu wa taala itu di atas Arash bukan bererti Tuhan itu bertempat di situ. Jadi Imam Ghazali menjelaskan kepada kita maksud ayat-ayat yang semakna dengan tu antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma istawa 'alal 'arsy", kemudian Tuhan itu duduk istiwa. Istiwa ni duduk, sebagaimana seorang raja tu duduk di atas singgasana dia. Kemudian Tuhan itu duduk di Arash, di atas Arash. Jadi ayat itu memang disebut dalam Al-Quran dan ada beberapa ayat yang menyebut tentang perkara itu. Cuma yang Imam Ghazali dalam membahaskan tentang kemahasucian Allah ini, maka antara bentuk kemahasucian Allah itu ialah Allah Ta'ala itu tidak bertempat, sehingga tidak boleh nak dikatakan ada bawah tu, ada atas tu, ada situ, ada sini, ada depan, ada belakang, ada kiri, ada kanan, ada luar ke, dalam ke. Itu adalah hal-hal yang tidak boleh disifatkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip kemahasucian Allah Ta'ala ni menghendaki Allah Ta'ala tu diyakini bahawa dia maha suci daripada apa yang tidak layak. Antaranya tadilah dibahaskan secara khusus oleh Ghazali
berkenaan dengan dalil-dalil yang menyebut tentang Tuhan itu secara zahirnya ada kaitan dengan tempat. Jadi Ghazali, Al-Imam Ghazali mengajarkan kepada kita bahawa yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala itu secara zahirnya itu dikatakan bertempat di atas arasy itu, yang dimaksudkan di situ bukan makna itu, bukan makna yang kita faham seperti yang sudah dijelaskan sebelum ini lah. Tetapi apa yang dimaksudkan, ternyata Ghazali di sini tidak menjelaskan maksudnya. Baik, sudah saya sebut sebelum ini, pendirian ulama dalam memahami persoalan persoalan gini ni ada dua je, iaitu persoalan yang kalau boleh kita nak guna istilah kau, berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi saya perlu jelaskan balik kerana apa yang akan disebut Ghazali ni berkait dengan benda tu. Jadi saya kena undur ke belakang sikit supaya tak tergantung. Jadi hendaklah kita tahu bahawa dalam Al-Quran ini ada dua bentuk ayat. Satunya disebut muhkamat, satunya mutasyabihat. Kedua-dua jenis ayat Al-Quran ini disebut dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Dan muhkamat itu disebut dalam Al-Quran sebagai hunna ummul kitab, iaitu itulah ibu bagi Al-Quran. Tapi ada ayat lain wa ukhra mutasyabihat, tapi ada lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang disebut sebagai mutasyabihat. Muhkamat artinya jelas terang, tidak perlu kepada kaedah tertentu untuk memahami dia tu. Maksudnya dia sudah ada, dia dapat difahami dengan mudah secara zahirnya. Dan ayat-ayat yang semacam ni kata ayat-ayat semacam ni jenis muhkamat ni itu dikira sebagai ummul kitab, ibu bagi Al-Quran. Dan kebanyakan ayat adalah dalam bentuk jenis gitu tu, jenis muhkamat. Tetapi ada ayat seperti yang disebut dalam Al-Quran tu wa ukhra mutasyabihat. Tapi ada lagi dalam Al-Quran ayat-ayat yang disebut mutasyabihat. Apa benda ayat mutasyabihat ni? Ayat-ayat yang ada kesamaran-kesamaran yang menyebabkan kita perlu kaedah tertentu untuk faham dia tu. Jadi perlu kaedah. Dan ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menetapkan ada dua kaedah dalam memahami ayat-ayat jenis mutasyabihat. Kesamaran, maksudnya secara zahirnya kita tak boleh nak faham secara zahir dia tu. Kalau kita faham secara zahir, dia benda tu membawa kepada benda yang salah. Contoh mana? Contoh saya nak khabar. Kalau dalam hadis Nabi ada bersabda, Allah berfirman dalam hadis, berarti hadis ni hadis kursi lah, berkaitan dengan iyadatul marda, ziarah orang sakit. Jadi ada riwayat hadis Allah berfirman dalam hadis kursi, apa kata Allah? Abdi ana marid falam ta'udni. Wahai hamba-hambaku, aku sakit tapi mu tak mari ziarah. Apakah kita boleh pakai Tuhan tu sakit? Benda gini ya. Seperti inilah yang dikatakan mutasyabihat. Tuhan tu sakit juga, akal pun dah nak terima. Bukan saja orang Islam, orang bukan Islam pun dah nak pakai, dah nak terima konsep Tuhan tu sakit. Bercanggah dengan logik akal, apatah lagi dengan dalil-dalil yang lain. Dengan logik akal pun kita rasa Tuhan pun sakit juga. Tapi itulah yang disebut di dalam dalil. Maka dalil-dalil seperti itu dinamakan mutasyabihat, kesamaran. Yang zahir itu kita tak nak pakai. Dah kena tolak ayat tu, tak tolak. Kena tolak hadis tu, tak. Tapi kena tahu cara bagaimana nak faham dia. Kena tahu cara macam mana nak tafsir dia tu. Tu dia.
Bukan berarti tolak. Oh, kena tolak ayat ni, tolak hadis ni, bukan. Tapi bagaimana nak faham dia, bagaimana nak tafsir dia. Maka ulama telah menetapkan ada dua je cara. Satu, iaitu disebut sebagai jalan tafwid. Makna tafwid itu kita serah kepada Allah. Maksudnya mana? Makna zahir itu bukan. Dah makna apa? Tak tahu. Serah kepada Allah. Itu cara pertama. Cara kedua dinamakan takwil, menjelaskan, menafsirkan, menghuraikan. Lalu macam mana? Makna zahir itu waktu dah nak tu, bukan waktu. Dah makna apa? Kena rujuk kepada bahasa Arab. Perkataan yang dipakai dalam bahasa Arab ni, bahasa-bahasa seperti ini dalam bahasa Arab kata guna. Maka ada penyelesaian dia tu dalam bahasa Arab. Perkataan tu ada banyak makna. Maka dilihatlah makna-makna dia tu. Mana yang kita boleh guna pakai untuk faham ayat tu dengan kefahaman yang tidak ada makna-makna negatif tadi tu, makna-makna yang bercanggah tadi tu. Maka adalah makna-makna dia tu. Dan makna itu adalah sebahagian daripada makna ayat tu juga. Sebab apa? Sebab dalam bahasa Arab ni kadang-kadang satu-satu kalimah tu, satu-satu perkataan tu dia ada banyak makna, banyak penggunaan dia dalam bahasa Arab. Maka kita tengok makna-makna yang sesuai untuk difahami. Kalau kita nak guna kaedah nombor 2 ni, kaedah menjelaskan ini, itu saja yang ada dua kaedah. Dua-dua kaedah ni tidak menerima pakai makna zahir yang kesamaran tadi tu. Cuma hak pertama tidak menjelaskan, serah kepada Allah je, hak tu lebih selamatlah. Atau makna kedua menghuraikan. Tujuannya apa? Supaya orang ramai ni tak salah faham. Kalau ulama kita tak hurai benda ni, nanti ada orang yang akan faham cara zahir tu, maka rosaklah akidah dia tu, rosaklah pegangan dia, rosaklah kefahaman dia tu. Maka perlu dihurai, perlu dijelas. Maka di sinilah dalam kes ini, ketika Imam Ghazali menjelaskan tentang kemahasucian Allah itu, maka antara mahasuci Allah Ta'ala itu, antara maknanya Tuhan itu tidak bertempat, sehingga kita tak boleh nak kata ada situ, ada sini, ada di luar alam ke dalam alam. Dua-dua tu tak betul lah ke? Ada alik atas ke, alik bawah ke, alik depan, belakang, kiri, kanan. Tidak, itu semua itu tidak boleh digunakan pakai untuk mensifatkan Tuhan. Kerana itu adalah sebahagian daripada kemahasucian Allah, daripada ciri-ciri yang mana bertempat ni, ciri makhluk, sifat bagi makhluk. Ada ruang, ada tempat, itu adalah ciri bagi makhluk. Dan Allah Ta'ala itu suci daripada semua itu. Maka dalam menjelaskan hal inilah Imam Ghazali menyebut tentang Arash tadi tu, kerana ada ayat yang secara zahirnya menyatakan Tuhan itu ada di atas Arash. Lalu kata Ghazali, di atas Arash di situ bukan berarti bertempat di atas, bukan, tapi dia dengan makna ketinggian, keagungan dia. Itu kalau yang itu sebahagiannya Ghazali sebut macam tu, maka itu berarti mengambil pendirian yang kedua tadi tu, iaitu tidak menerima makna zahir, tak pakai makna zahir, tapi menjelaskan, menghuraikan. Tapi dalam banyak keadaan seperti yang dijelaskan oleh Al-Ghazali, Ghazali cenderung kepada pertama tu dulu. Dalam sinilah, dalam kitab ini Imam Ghazali cenderung pertama tu menafikan makna zahir tanpa menjelaskan maksud yang dikehendaki, tapi dia nafikan makna zahir itu. Jadi kalau begitulah, maka kecenderungan Ghazali di sini kepada pendapat pertama itu. Cuma Imam Ghazali ni dia juga ulama besar dalam usuluddin. Dia salah seorang imam di antara imam-imam dalam akidah berdasarkan mazhab Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Ghazali ni dia alim pak tapang. Dia alim dalam dalam pelbagai bidang ilmu. Kalau dalam fiqh dia juga imam di antara imam-imam dalam mazhab Syafi'i.
Kalau dalam bab usuluddin, dia juga imam di antara imam-imam dalam mazhab Asy'ari. Dalam tasawuf dia juga imam di antara imam-imam dalam mazhab Al-Junaid, Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Jadi dalam bab usuluddin ni dia juga imam yang dirujuk dalam bab usuluddin. Maka dalam kes ini, dalam berkait dengan ayat yang menyebut Tuhan itu bertempat di arasy, Ghazali menolak makna zahir itu tanpa menjelaskan di sini dalam kitab ini. Jadi itu adalah sebahagian daripada tanzih, mensucikan Tuhan daripada perkara-perkara yang tidak layak baginya. Baik, kemudian Ghazali menyambung lagi setelah menjelaskan tentang arasy tadi itu. Walau demikian, kata Ghazali, dia maha dekat. Jadi sebelum tu disebut Tuhan tu di atas arasy, Imam Ghazali sebut makna tu yang diambil daripada Al-Quran. Sekarang Imam Ghazali sebut perkara lain lagi yang juga disebut dalam Al-Quran. Baik, kata Ghazali, dia maha dekat dengan segala yang ada. Dekat pula dah. Bila sebut dekat itu faham dah dekat. Macam kita dekat mana? Oh ni dekat, ada dekat lagi. Itu faham bahasa dekat. Jarak. Bila sebut kata dekat tu berarti jarak. Bila sebut jarak maksudnya dia ada tempat lah. Dia berkait dengan tempat. Berkait dengan jarak, berkait dengan tempat. Jadi ada ayat yang sebut macam tu. Baik. Jadi apa maksud dia? Dia maha dekat dengan segala yang ada. Segala makhluk yang ada ni, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan makhluk-makhluk lain, sama ada makhluk-makhluk yang ulwi, makhluk tinggi. Makhluk tinggi dia makhluk mana? Arasy, kursi, Lauh Mahfuz, qalam, Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur. Semua itu termasuk alam-alam yang tinggi, alam-alam yang maknawi yang tinggi. Dan ada alam-alam yang sufli, alam rendah. Alam rendah mana ni? Langit bumi ni, hak nampak depan mata kita ni. Manusianya dengan binatangnya, dengan gunung gananya, dengan lautannya, dengan angkasanya, dengan planet, matahari, bulan, semua itu termasuk alam sufli, panggil alam rendah. Alam fizik, alam fizika, alam nyata, alam rendah. Semua ini sama ada alam sufli, alam tinggi, alam maknawi tadi tu, termasuk arasy dan sebagainya, ataupun alam yang sufli, yang rendah ni, alam nyata ni, alam fizika ni, dinyatakan bahawa Allah Ta'ala dekat dengan semua itu. Dekat. Tapi apa maksud Tuhan tu dekat? Inilah nak dijelaskan oleh Ghazali. Baik. Dia maha dekat dengan segala yang ada, dan lebih dekat kepada seorang hamba daripada orang lehernya. Bahkan kata Ghazali, hubungan kita dengan Allah Ta'ala lebih dekat kepada diri kita daripada kita dengan orang merih kita ni, orang tekuk kita ni. Kita dengan orang tekuk, mana jarak tu? Seperti dengan kita, sebarang dengan kita. Tapi dikatakan Tuhan tu lebih dekat daripada kita dengan orang tekuk tu lagi. Lebih dekat lagi. Tapi apa maksudnya? Apa maknanya? Jadi zahirnya sama macam ayat sebelum itulah, Tuhan tu di atas arasy. Jadi ayat tu kalau secara zahir memahamkan kita Tuhan tu bertempat, ada tempat dia mana? Atas arasy. Ayat lain pula ni, ayat yang lain antara ayatnya benar. Antara ayat yang sebut Tuhan tu dekat, iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku tanya tentang aku, maka jawablah, katakanlah, aku ni dekat. Tuhan sendiri kata, aku dekat. Iza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku tanya tentang aku ni, maka jawab aku ni. Nabi diperintahkan supaya jawab, fa inni qarib, beritahu, khabar, katalah Tuhan tu dekat dengan kita ni. Bila sebut dekat, kita fahamlah, jaraklah, bertempatlah, dan tempat tu dekat dengan kita.
Adapun ayat yang sebelum itu, summastawa 'alal arsy, kemudian Tuhan itu duduk di atas arasy. Ada tepat kat situ kok. Hak ni dekat dengan kita, hak tu di atas arasy. Dua-dua tu makna tepat berlaku. Jadi kalau yang di atas arasy itu sudah dijelaskan oleh Ghazali, bukan dengan makna Tuhan itu bertempat. Yang makna zahir itu bukan kehendak dia, tanpa dijelaskan secara detail kehendaknya itu. Maka yang dekat ni pula macam mana? Tuhan tu dekat ni. Ayat yang tadi sebut. Fa inni qarib, sesungguhnya aku ni dekat. Hak lebih dekat lagi tu, Tuhan tu lebih dekat dengan kita daripada orang mereh kita ni, orang ni. Ayat mana pula disebut dalam ayat lain lagi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, kami ni, aku atau kami, kata Allah, lebih dekat kepada seseorang tu daripada orang mereh dia ni, orang nadi dia ni. Aku lebih dekat lagi. Nak kabarnya kita dengan orang nadi kita ni hidup mati situ. Seolahnya putus ni mati kita, jalan ni hidup kita. Dekat lah, kabarnya dekat sangat. Pak putus mati kita. Nak kabar dekat sangat orang mereh dengan kita. Tapi Tuhan kata, aku lebih dekat daripada tu lagi. Aku lebih dekat daripada tu. Nak khabar makna itu. Itu maksud dekat. Jadi sekarang apa makna Tuhan tu dekat? Tengok apa huraian Al-Ghazali. Dia maha menyaksikan segala sesuatu. Antara makna-makna yang dijelaskan oleh Ghazali, dekat dengan makna dia menyaksikan, dia tahu tentang segala sesuatu. Berarti dekat sini bukan berarti diri dia tu ada tempat yang tepat tu dekat dengan kita, bukan makna tu. Bukan makna tu. Lalu Ghazali menjelaskan sebahagian daripada maknanya itu, iaitu dekat dengan mana Tuhan tu menyaksikan kita. Apa makna menyaksikan kita? Melihat kita, mendengar kita, tahu tentang kita. Itu antara maksud dia. Dengan arti makhluk ini, sama ada makhluk yang ulwi tadi tu, yang tinggi, ataupun makhluk yang sufli, yang rendah ni, semuanya itu diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Sehingga tidak ada satu pun, walaupun satu zarah, yang terlepas daripada ilmunya, yang terlepas daripada penglihatannya, yang terlepas daripada pendengarannya. Tidak ada walaupun satu. Itu maksud Tuhan itu sangat dekat. Walaupun satu zarah, tidak ada satu pun yang terlepas daripada taklukan ilmunya, perlihat samaknya, basarnya, demikian juga kudratnya dan iradatnya. Tak ada satu pun. Itulah Ghazali kata, antara pengertian Tuhan itu maha dekat, antara maknanya, antaranya Tuhan itu menyaksikan, tahu tentang kita ni. Sehingga tidak ada satu pun, walaupun sekecil zarah, yang terlepas daripada penyaksian Allah, yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Itu antara makna. Jadi bukan dengan makna diri Tuhan itu bertempat, yang mana tempatnya dekat dengan kita, bukan makna itu. Kedekatannya, yakni dekatnya Allah itu tidak seperti kedekatan fizikal. Dekatnya Allah dengan kita tidak seperti dekatnya sesuatu barang ni, benda ni. Kalau ni kira dekat, kita boleh ukur. Dekat sekali pun, paling dekat sekali setuh, tu dekat kali. Bila setuh tu dekat kali lah. Jauh tak ada ukuran. Kalau kira kok 1,0,0,0,0 tak tahu nombor, angka tak tahu. Jarak dia tu jauh sangat, kau jauh, tapi tak ada batasan, jauh lah, semakin jauh. Tapi dekat sekali, setuh lah, dekat sekali. Paling dekat, setuh. Maka kata Ghazali, kedekatan Tuhan dengan makhluknya ini tidak seperti itu. Tidak seperti dekatnya benda-benda bersifat fizikal ni. Sebab kalau benda-benda fizikal ni dekat, maka ada jarak. Kau dekat berapa? Sekilo, sekaki, semeter, mesti ada jarak. Itu dekat makhluk. Maka kedekatan Tuhan, kata Ghazali, tidak seperti itu. Tidak seperti dekatnya benda-benda fizikal ni. Bukan seperti itu.
Artinya apa? Artinya menurut keyakinan dan faham Al-Ghazali yang mewarisi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjadi pegangan umat Islam sejak daripada dulu sampai sekarang, yang merupakan pegangan majoriti umat Islam, dan Imam Ghazali lah salah seorang wakil sebagai penerus kepada pegangan itu, maka dia jelas dia kata bahawa dekat sini bukan berarti dekat benda ni, dekat yang berjarak, bukan. Sebagaimana Tuhan itu yang disebut dalam setengah ayat bertempat di arasy, bukan berarti dia ada tempat situ, bukan makna itu, kata Ghazali. Sebab apa? Kerana dia berkait dengan kemahasucian Allah. Sebab apa? Bertempat, dekat, yang merupakan jarak, itu adalah ciri-ciri makhluk, ciri-ciri makhluk. Dan Allah Ta'ala maha suci daripada segala apa yang bersifat makhluk ni, yang bercirikan makhluk dan sebagainya. Maha suci Allah Ta'ala dari semua itu. Itu kena pegang boleh, kena kemah betul. Ni mari nak mati, mari macam-macam. Kalau goges situ kok, anyuk situ, pewing situ kok, jatuh pak lain yang kita, jatuh pak lain dok sekarang. Nauzubillah min zalik. Mari benda-benda kita dekat nak mati, gambar orang macam-macam, begitulah, beginilah. Jadi kalau kita tak ada pegangan yang betul kok, anyuk lah masa tu, anyuk atas kefahaman yang salah, pegangan yang salah kita tu, terbawa lah kepada hal-hal yang tak bagus lah. Na'udzubillah min zalik. Baik, kedekatannya, yang dekatnya Allah Ta'ala itu tidak seperti kedekatan fizikal ni, tidak seperti dekatnya benda ni. Sebagaimana zatnya tidak seperti zat fizikal, seperti jugalah zat Tuhan, diri Tuhan itu tidak seperti diri benda-benda ni, tidak. Tuhan tu ada makna ada, fahamlah ada tu. Tapi ada ke mana? Tidak seperti ada yang kita faham adanya benda, sesuatu benda tu, tidak. Dah macam mana? Tidak tahu wujud. Faham Tuhan tu ada, tapi bagaimana? Tidak dapat diketahui hakikatnya. Dia pegang itu. Itulah maksud firman Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seseorang, bahkan sesuatu pun yang serupa dengan dia. Atau ayat jauh dalam sikit, dalam surah yang panjang sikit, laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa, yang serupa dengannya. Maksudnya berlapis tu. Maksudnya andai kata ada sesuatu yang serupa, Allah Ta'ala ni tidak serupa dengan hak serupa tu, berlapis-lapis tak serupa. Ini sebenarnya bahasa Arab, tak apalah, kita tak lagi itu bahasa memeningkan bahasa Arab. Takkid nak kuat, nak kabarnya ayat itu menafikan sama sekali segala bentuk keserupaan Tuhan dengan segala makhluknya. Orang mengaji bahasa Arab dia tahulah rasa ni, laisa kamisli. Kamisli itu berganda, penafian yang berganda. Nak khabar ditegaskan tidak ada apa juga bentuk keserupaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah mana? Tak tahu. Itu disebut subhanallah tu, antara masuk subhanallah tu, maha suci Allah. Tak dapat kita gambarkan, tapi kita yakin wujud dia tu. Dan sebab apa kita yakin? Sebab ada dalil. Jadi kita cari atas dalil. Dalil yang yakin dan tidak meragukan. Tapi bagaimana hakikat wujudnya tu, tak ada orang tahu atas dunia ni. Rahsia. Dan macam mana kita boleh tahu? Tuhan sendiri khabar diri dia gitu. Nak kata apa? Dikhabar kat mana? Tadilah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'. Nabi sendiri dalam ungkapan doa dia nak khabar hakikat ni, hakikat diri Tuhan tu tak dapat diselami, rahsia dia tu, rahsia segala rahsia. Kita percaya kerana ada dalil kewujudan Tuhan, dalil yang sangat meyakinkan. Tapi hakikat dirinya kita tak nak kenal atas dunia ni. Mengenal Allah ni, mengenal hakikat sebenar diri dia ni hanya berlaku di akhirat. Dan itulah nikmat paling besar sekali. Kita kena pegang, faham tu. Faham hakikat sebenar dia tu, kita tak nak kenal. Mukhalafah. Kalau Suluddin kau, dia akan balik kepada sifat mukhalafatuhu lil hawadis.
Tu. Itu satu kesimpulan yang dibuat oleh ulama usuluddin dalam bab ketuhanan. Antara perkaranya bila bab Tuhan ni, maka pegang prinsip tu, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala bercanggah tak sama sekali dengan segala makhluk. Sebab tu kita tak dapat nak bayangkan, nak sifatkan begitu hakikat tu. Cuba kita faham Tuhan tu ada, Tuhan tu maha kuasa. Dah mana kuasa Tuhan? Tak tahu. Cuba kita faham makna kuasa tu. Tuhan tu berkehendak. Kita faham mana berkehendak. Dah mana kehendak Tuhan? Tak tahu. Rahsia kehendak je mana. Cuba kita faham maksud kesan-kesan kehendak tu, kesan-kesan kuasa tu. Itu kita faham. Tapi hakikat sebenar kudrat Tuhan, hakikat sebenar iradat Tuhan, tak dapat orang selami, tak dapat orang tahu hakikat sebenarnya. Cuma kita faham Tuhan tu berkuasa, berkehendak, dan kesan dia kita nampak. Terciptanya makhluk, tertentunya segala kejadian, kesan tu kita nampak. Kita faham benda tu. Tapi hakikat kudrat je, tak ada orang boleh tahu. Demikianlah sifat-sifatnya yang lain. Hakikat ilmunya, tak ada orang boleh tahu. Kita kena faham. Itu maksud tanzih, meyakini tentang kemahasucian Allah. Antaranya Allah Ta'ala itu tidak boleh disifatkan dengan sebarang tempat. Dia pegang buah. Dia tidak bertempat dalam sesuatu dan tidak ditempati oleh sesuatu. Maksudnya Tuhan tu dia tak ada, dia duduk dalam tu ke, ataupun ada benda lain duduk pada dirinya, tak ada. Apa-apa saja yang membabitkan tempat, samanya dia Tuhan tu sendiri ada situ, ada sini, ataupun sesuatu benda duduk pada diri Tuhan tu. Bila satu benda ada pada satu benda, berarti benda tu ada tempat lah. Benda ni duduk atas benda, atas meja, sebab meja tu ada tempat lah. Bila satu benda tu duduk di satu benda tu, duduk dia sebut duduk je, memang dia ada tempat lah maksudnya. Jadi Ghazali nak memberitahu kepada kita bahawa Tuhan itu tidak bertempat di situ di sini, tidak. Dan dia pula bukan tempat bagi sesuatu benda, bukan. Zat yang laisa kamitslihi syai'an. Biar kemah tu. Jadi buah ni sutir, kalau usuluddin ke pegang tu, mukhalafatuhu lil hawadis. Biar kemah pegang sutir tu. Kalau ada orang bagi mengajar Tuhan tu situ sini, atas tu situ dan tu, awal-awal lagi lah, jangan pakai lah. Dan ada ni ada tak sekarang. Tu saya agak kena sebut semua benda-benda gini ni, sebab benda ni lama dah sebenarnya, tapi tergelang timbul sekejap ulama kita membahaskan, menjelaskan senyap padang. Lama orang senyap, ya tu bik mudah. Sejarah ni sejarah lama, bukan sejarah baru ni. Yang mensifatkan Tuhan ada rupa bentuk, ada anggota tangan, kaki dan sebagainya, ada tempat situ sini, bukan baru. Bukan benda baru. Sejak zaman dulu lagi dah. Ulama-ulama kita sudah tulis dalam kitab-kitab mereka tu. Dan sehingga mereka menamakan mereka ni sebagai kelompok mujassimah. Dalam kitab-kitab lama tu ada dah nama ni, mujassimah, musyabbihah ni. Golongan yang mensifatkan Tuhan dalam ada bentuk, ada berjisim. Maksudnya ada rupa bentuk, ada anggota. Bukan baru benda ni. Musyabbihah, mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang ada kesamaan dengan makhluk. Bukan baru benda ni. Dulu lagi. Zaman-zaman awal Islam sudah ada, kurung kedua, kurung ketiga tu. 2, 3 tu timbul dah ada ajaran. Maksudnya 1300 tahun dulu, 1400 tahun dulu timbul dah. Tapi ulama kita membahaskan, menjadikan tenggelam. Lama orang senyap, itu baik pun ada semua. Allah Ta'ala jadi fitnah ni timbul semua. Timbul pula, waktu ulama membahaskan pula, mengkritik, menjelaskan. Akhir kali mati senyap. Tidak mati macam baru dalam sekarang. Lama senyap, tak ada. Cok tubik jolo pula tubik. Kembang pula. Ni sekarang ni duk timbul negeri kita, negara kita timbul buah ni mula ni. Dan ramai orang termakan. Saya zaman dulu mungkin kita tak apa nak tahu, sebab komunikasi terbatas. Mungkin orang kampung kita tak ada pakai buah-buah gini. Dan ini zaman dunia panggil dunia maya, depan mata.
Apa benda yang berlaku di negeri lain, berlaku negara lain, sama sedah je boleh tahu. Situ kita boleh tahu. Ramai orang termakan dah fikirannya. Bahkan dianggap orang yang berkeyakinan Tuhan tu tidak bertempat, tidak berupa, dianggap apa? Dianggap percaya pada Tuhan yang tak ada. Dan orang kata gitu tu bukan orang barang-barang, ulama besar yang dirujuk. Tetapi bukan ulama Ahlus Sunnah lah. Tu je nak kata ulama maksudnya orang aku sebagai tokoh lah. Tapi dia bukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buah ni bukan buah baru, buah lama dah main. Mari sama, mari timbul. Orang kampung tak tahu kala kau. Kena ya. Mu tak percaya. Dalam Al-Quran kan ada sebut, dalam hadis pun ada sebut, bukan ada sungguh. Ada sungguh ayat tadi tu. Bukan tak ada. Sekarang tengok ayat ni. Mu terjemah ke mana? Pandang dia sungguh. Kawan ni alat tak cukup. Alat cukup nak main. Tok dekor tapi buah tak banyak belajar. Tak dang nak teki tumbukan orang ni, tendangan orang tak dang nak teki sekarang. Dia kena main ketuk dekor hok main macam dia juga, baru buah tebing. Kalau tidak kau dia taunya gitu ya. Main bos pelek ke buah tebing gitu ya. Tak dang nak teki orang kampung, tak mengaji ilmu ni. Bukan orang kampung maksudnya orang tak mengaji. Orang kampung mengaji ramai, Belambok tahu benda ni. Tapi kena orang tak tahu kali. Orang tak mengaji apa-apa kena. Buka Al-Quran tengok. Ada sungguh. Wah, lah kena. Kena tu. Sebab tu saya kata memang ada. Tapi sebab tu saya beri mukadimah yang panjang tadi tu. Macam mana cara memahaminya, menafsirkannya. Situ tempat letak dia. Cara nak faham ayat itu, cara nak tafsirkan ayat itu. Bila pergi situ pecah bola. Tapi berapa ramai orang yang boleh pergi situ tu? Berapa ramai? Sebab tu saya tengok terkejut kita. Ramai yang muda-mudi, terutama orang muda ni orang jenis mengaji ilmu ikut belajar dengan Tok Syekh Google ni, Tok Syekh Wasak ni. Guru dia guru situ. Mengaji dengan Syekh Google ataupun Syekh Wasak ni. Ni banyak kenal dia ni. Cari Tuhan ginilah. Disebut dalam Al-Quran kan dia kata dah disebutkan itu. Takkan Tuhan nak nipu pula dia tu. Takkan Tuhan nak tipu dia tu. Dia nak kata kan. Sekarang sebab tu saya sebut Al-Ghazali ni. Sekarang ni nak pakai Imam Ghazali ke nak pakai imam-imam lain? Sebab tu kena tengok kesikohan ilmu tu, ketokohan sarjana, kesarjanaan alim ulama kita. Itu penting lah ni. Penting. Siapa yang tokoh-tokoh yang menyebarkan ajaran ni? Siapa dia? Kena tahu sih. Baik, kemudian kata Ghazali lagi, Maha tinggi Allah dari dapat diisi oleh ruang. Jadi Allah Ta'ala tu Maha tinggi, dia Maha suci lah. Maha suci daripada dia ni ada ruang. Maksudnya dia mengisi ruang, atau dia jadi ruang kepada sesuatu. Kalau dia mengisi ruang, dia duduk dalam tu, dalam ni. Tu maksudnya dia mengisi ruang. Atau dia menjadi ruang bagi isi, ada benda duduk dalam dia. Kita ni makhluk ni duduk dalam dia. Tuhan tu besar, meliputi. Kita ni duduk dalam dia. Ya. Dah ada orang pegang itu lah ni. Tuhan tu meliputi segala-galanya. Kita duduk dalam dia ni. Padahal ayat tu ayat nak menggambarkan bahasa Tuhan tu meliputi bukan berarti dia besar bulat gitu tu, makhluk dunia akhirat duduk dalam ni belaka. Bukan maksud gitu. Meliputi dengan arti semuanya tertakluk dengan sifat-sifat dia tu, kudrat dia, iradat dia. Itu maksud meliputi, bukan bulat besar duduk dalam dia belaka. Berat macam tu. Tu ilmu pelik tu. Sebab saya kata gitu tu, ada orang faham macam ni. Ada orang faham macam ni tak sayang? Tuhan tu meliputi, sifat dia meliputi langit bumi ni. Dan semua benda duduk dalam tu.
dalam Quran ada tu. Ini semua ni adalah cara faham yang mendekati benda-benda ni yang disebut ni. Jadi Ghazali sebut bahawa Tuhan tu maha tinggi, maha suci dari dapat diisi oleh ruang. Maksudnya dia tidak mengisi ruang dan dia juga bukan sesuatu yang menjadi ruang yang terisi sesuatu dalamnya tu, bukan jenis itu. Sebagaimana sebagaimana dia, yakni sebagaimana Tuhan itu disucikan dari batasan waktu, masa, ruang, masa, semua itu adalah ciri-ciri berkait dengan makhluk. Bahkan ruang itu sendiri makhluk, masa itu sendiri makhluk. Jadi dalam bab ketuhanan ni, maka Tuhan tidak terikat dengan tu. Cuma sekarang kita ukur dengan masa kita. Masa tu kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu, hakikat dia tu tidak dapat diukur dengan masa. Sebab kau terikat dengan masa ni, ada tua muda. Kalau terbabit dengan masa, memang ada tua muda. Kalau kita kaitkan Tuhan tu ada masa, sekarang ni umur dia kau tua lah. Ni sebab tu, kau lama kau tua, kau lama kau tua. Tu kesang dia. Kau tua. Dulu muda sikit, ni kau tua. Kalau kita kaitkan masa dengan Tuhan, saya nak lari dah benda gitu. Maka semua itu adalah ciri-ciri makhluk yang tidak boleh dikaitkan dengan hakikat Tuhan. Tepat, masa, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala ada semua itu. Jadi yang membabitkan tepat dengan masa ni, makhluk ni. Memang kita boleh sebutlah bahasanya, sebelum adanya makhluk ni apa benda? Sebelum. Jadi sebelum tu merujuk pada makhluk ni, bukan merujuk pada diri Tuhan tu. Sebelum makhluk. Memang sebelum tu masa kan? Sebelum. Tapi ingat, sebelum selepas tu adalah berkait dengan makhluk. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat dirinya itu tidak terikat dengan masa. Kerana masa itu sendiri adalah ciri bagi makhluk. Itu kena faham boleh. Itu termasuk di dalam tanzih kemahasucian Allah. Allah Ta'ala itu maha suci daripada segala sifat-sifat yang tidak layak baginya. Jadi kata Ghazali, sebagaimana dia disucikan dari batasan waktu, jadi masa juga tidak boleh dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia telah ada sebelum diciptakan waktu dan ruang. Waktu tu sendiri, masa tu sendiri adalah sebahagian daripada makhluk. Ruang, tempat, itu adalah sebahagian daripada makhluk. Jadi bila sebut makhluk, asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada. Maka setelah Tuhan menciptakan, baru timbullah waktu tu, timbullah tempat tu, ruang tu. Jadi sebelum diciptakan, semua itu tidak ada. Jadi kesimpulan mudahnya, Ghazali nak khabar kita, sebahagian daripada makna kesucian Allah Ta'ala itu, maka Tuhan itu tidak bertempat. Tuhan itu tidak, hakikat dirinya itu tidak membabitkan masa. Kerana dua-dua perkara itu adalah merupakan sebahagian daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu antara konsep kemahasucian Allah yang perlu kita faham. Jadi kuncinya kat mana? Kuncinya tadilah, kalau ilmu usuluddin, mukhalafatuhu lil awadis. Mungkin orang tanya, dah Nabi ada sebut benda begini? Zaman Nabi dulu ada pakai mukhalafah gitu ni. Memanglah tak ada. Ini istilah ulama usuluddin. Zaman Nabi guna, zaman Nabi guna bahasa lain, makna serupa. Dan bahasa apa? Ayat Quran tadi tu, walam yakun lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai', itu bahasa dulu. Cuma ulama kita ni akhir sekali buat kesimpulan ilmu, maka dia letaklah perkataan mukhalafah. Memanglah kalau orang tanya zaman Nabi ada ni mukhalafah, qiyamu bi nafsi, ada ke ilmu? Memang tak ada. Itu adalah kesimpulan ilmu yang dibuat oleh alim ulama. Tapi dari mana kesimpulan tu? Daripada ayat-ayat Al-Quran tadi tu.
Baik, saya nak kabur ungkapan Nabi sendiri berkaitan dengan benda ni. Apa yang Nabi sebut berkaitan dengan ini? Dalam doa Nabi ni masa dia semayang, kadang-kadang masa sujud dia panjangkan doa. Nabi kalau di semayang berjemaah, dia akan pendekkan. Kalau hari Jumaat khutbah, dia pendekkan. Lebih-lebih dia tahu ada orang tua, ada budak-budak. Tapi kalau dia semayang sendiri, bekok-bekok kaki ni. Tapi kita tengok orang ramai tu sedap panjang. Dah setengah tu, dia duduk panjang khutbah bila tengok orang ramai. Itu kurang. Dari segi sunnahnya berlainan. Dia akan pendekkan. Pendek maksud tidak memanjangkan berlebihan lah. Terutamanya ramai orang-orang tua-tua, orang ada kerja nak pergi situ nak pergi sini, budak-budak, Nabi akan pendekkan. Tapi nak beritahu kalau secara peribadi yang ni nak kabarnya, Nabi semayang satu rakaat Nabi baca surah Al-Baqarah. Rakaat pertama semayang malam tu. Rakaat kedua Alul Imran. Sampai bekok kaki-kaki. Itu bila Nabi buat menyendiri. Cuma nak kabarnya Nabi biasa membaca doa-doa ketika sujud. Antara doa-doa yang diriwayatkan nak khabar berkait dengan tajuk kita ni, Nabi kata apa? Subhanaka la uhsi sana'an alaika. Apa maksud dia? Maha suci engkau ya Allah, aku tidak dapat menyanjungmu dengan sebenar-benar sanjungan. Aku tak dapat mensifat kamu dengan hakikat sebenarnya. Kenapa? Rahsia segala rahsia. Itu bahasa Nabi. Bahasa kita mukhalafatuhu lil hawadis. Itu bahasa kita. Ambil seorang lagi, saya nak bakal seminit. Sebab kita bima tahu kata tak ada Nabi tak ada sebut benda gini dulu. Khalifah sahabat-sahabat tak ada sebut. Ni dia tak ada sebut. Baik, apa ungkapan Sayyidina Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, subhana man lam yaj'alid dalil ila ma'rifatihi illa al-ajza atau illa bil ajzi an ma'rifatihi. Maha suci Tuhan yang tidak menjadikan dalil untuk mengenal hakikat dirinya tu kecuali lemah, tak mampu. Illa al-ajza atau kata dia illa bil ajzi an ma'rifati. Lemah, tak tahu, tak dapat nak capai hakikat diri Tuhan. Itu bahasa Sayyidina Abu Bakar. Bahasa kita mukhalafatuhu lil hawadis. Itu benda ni. Tapi oleh kerana lanjut, insya-Allah kita berhenti sekat ni dulu dan insya-Allah akan bersambung pada kali-kali yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.